Pernahkah anda terfikir, kenapa hanya segelintir token kripto yang boleh didagangkan secara sah di Malaysia? Hari ini, hanya sekitar 19 token yang mendapat kelulusan Suruhanjaya Security Malaysia, termasuk nama besar seperti Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, Cardano dan Polkadot. Setiap satu melalui proses penilaian yang sangat ketat demi memastikan keselamatan pelabur dan integriti pasaran. Namun, bermula tahun 2026, landscape ini bakal berubah secara signifikan. Buat pertama kali, bursa kripto berlesen seperti Luno, Tokenize dan Synergy akan dibenarkan untuk menilai dan menyenaraikan token baru secara sendiri, tanpa perlu menunggu kelulusan satu persatu daripada Suruhanjaya Security. Perubahan besar ini diumumkan sendiri oleh Wong Hui Ching, Pengarah Eksekutif Strategi Digital dan Inovasi SC, ketika sidang kemuncak Finternet 2025 Asia Digital Finance Summit pada 4 hingga 5 November 2025. Tetapi, jangan salah faham, ini bukan bermakna semua token akan diluluskan secara bebas. Garis panduan baharu yang akan diperkenalkan pada 2026 tetap mengekalkan standard yang sangat tinggi. Bursa wajib melaksanakan tadbir urus dalaman yang kukuh, audit keselamatan berkala, serta memastikan setiap token yang disenaraikan telah didagangkan sekurang-kurangnya setahun di bursa asing yang patuh. Selain itu, pematuhan terhadap protokol anti pengubahan wang haram dan pendedahan maklumat yang telus kepada pelabur adalah wajib. Wong Hui Ching menegaskan, empowering the market while safeguarding investors, memberi kuasa kepada pasaran tetapi tetap melindungi pelabur. Ini bermakna, walaupun proses penyenaraian token boleh menjadi lebih pantas, mungkin dari beberapa bulan kepada hanya beberapa hari, hanya token yang benar-benar memenuhi piawaian keselamatan dan tadbir urus akan dibenarkan. Apa maknanya untuk anda sebagai pelabur atau penggiat industri? Peluang untuk inovasi seperti DeFi, tokenisasi aset sebenar, dan projek blockchain tempatan akan lebih mudah diakses, namun risiko tetap dikawal rapi. Malaysia bergerak ke arah sistem yang lebih responsif dan cekap, tanpa mengorbankan pelindungan pelabur.